Yeah. Dari tanah kampung, dari peluh dan usaha, Ada Joy Farm. Atok Farm. Pagi-pagi lagi ayam dah berkokok, Atok dah bangun sebelum matahari muncul. Kasut penuh lumpur, tangan penuh kerja, rezeki dicari walau panas membara. Ada Joy Farm, berdiri atas usaha, tak datang bergolek, tak datang percuma. Setiap pokok tumbuh ada cerita, setiap hasil tuaian ada pengorbanannya. Atok Farm ajar kami erti sabar, bila jatuh bangun jangan cepat mengalah. Tanah ini saksi segala usaha, dari kosong sampai jadi kebanggaan keluarga. Ada Joy Farm. Tempat kami bermula, Atok Farm. warisan yang dijaga. Hujan dan panas kami tempuh bersama, demi keluarga dan masa depan semua. Ada Joy Farm. Hijau sejauh mata, Atok Farm. penuh kasih dan cinta. Peluh yang jatuh jadi rezeki kita, syukur pada Tuhan atas segala nikmatnya. Tak perlu bangunan tinggi mencakar awan, cukuplah tanah ini beri ketenangan. Bunyi burung pagi jadi haluan, lebih bermakna dari hiruk kota yang bising. Anak cucu berlari di tepi kebun, gelak ketawa memenuhi dusun. Setiap hujung minggu berkumpul bersama, inilah harta yang paling berharga. Orang nampak hasil tapi bukan perjuangan, tak nampak luka di sebalik kejayaan. Tapi kami tetap teruskan perjalanan, kerana di sini lahirnya impian. Kalau hujan turun kami tetap berteduh. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat Atok Farm. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat lagi kita bertemu dalam konten kali ini. Sekarang ni saya berada di Negeri Sembilan, di Port Dickson, di mana konten yang saya janjikan kepada tuan-tuan tentang Hub Selatan. InsyaAllah sekarang ni kita ada di tapak yang pertama, iaitu tapak production reban. Sekarang pun memang kita dah buat dah. Yang ni unit acre 105 lah. Tapi kawasan mana ni, jom kita tengok. Tu dia tuan-tuan, cantiknya kawasan laman luas. Tu si ada angsa, Kita tengok ni. Tempat best. Nak buat tapak kursus kat sini tak? Tapak kursus. Ni dia. Production reban 5 pintu. Halus elok tu. Ini kita serah pada yang pakar, betul-betul pakar welding. Depa yang set up reban ni kali ni. Yang ni memang pakar lah. Siap 2 hari siap lah. Tu. Tak porong macam tu, okey lah. Biasa. Biasa lah. Okey. Tu dia tu, siap dah. Okey, macam mana yang saya janjikan dekat tuan-tuan dan puan-puan, konten production reban kita memang kita buat kat sini. Tapi ni baru permulaan lah. Nanti di utara pun ada juga, di utara, tapi kita buat untuk si channel sahaja. Kalau untuk warga tengah dan selatan Semenanjung, Pantai Timur, tuan-tuan memang sangat beruntung sebab dapat berasa hasil tangan hollow steel. Yang ni lagi cantik lah, lagi special lah. Okay, jom kita jalan lagi. Ada apa kat sana weh? Ada piknik. Kami piknik. Ya ke, semua kat sini ya? Bukan kat kebun sana tu. Ni pokok apa weh? Tin, buah tin lah. Tu buah tin lah. Besar tu pokok ni. Nasi kelabu, mana? Kecil lah tempat dia. Somel. Ni dia Big Mi. Cik. Elah comelnya. Nama apa weh? Aspa Lela. Aspa dan Lela. Aspa jantan, betina Lela. Tu dia comelnya tangkang dia. Tak payah besar-besar, senang tuan-tuan. Bela Big Mi ni, siapa nak tempah boleh WhatsApp. Memang kita ada sedia juga penghantaran seluruh Semenanjung Malaysia. Pun memang kita ada. Okey, ni Japanese Bantam. Dia tu Japanese Bantam, color putih hitam, dia panggil black tail. Yang ni Hamburg German.
Yang ni blue mottle Japanese bantam. Warna biru, calik-calik putih. Tu dia. Ini ingat tuan-tuan, reban yang dulu kita hantar 2 tingkat. Okey, reban 2 tingkat yang kita buat dulu. Luas kawasan rumah ni. Semua kat sini macam mana weh? Okey, ada salah apa-apa? Takat lan ni okey tak? Okey, tengok halus elok weh. Cantik ya. Tu dia, tengok. Alhamdulillah. Malam ni ada meeting. Meeting apa? Meeting projek untuk kita berjalan lebih jauh. Kita tak jalan lah, kita terbang lah. Okey, kita tunggu tengok malam ni nak jadi apa. Syok angin laut. Angin laut mana? Di sini lalang lah, tapi sebelah laut. Taman ni sebelah laut, dekat dengan Port Dickson Waterfront. Kalau tengok kat Google Map tu memang sebelah laut ya, taman ni. Dekat. Okey tuan-tuan, sekarang ni kita ada dekat kawasan kebun pula, tempat kita simpan stok. Jom kita tengok. Dia tu ada titi. Tu nampak. Buah pisang. Assalamualaikum. Nin. Ya Allah. Makin Okey, sekarang tuan-tuan tengok. Ni kawasan dia lah. Kawasan simpan stok ayam. Okey, tuan-tuan cuba tengok tuan. Ni stok. Pokok-pokok. Tu dia tu, nampak pokok-pokok. Inilah dia tuan-tuan. Tempat simpan stok ayam Lohman ada. Ayam Rock Island ada. Macam-macam ayam ada. Tu dia, Mandarin Duck pun ada kat sini sebenarnya. Mandarin Duck pun ada. Kalau nak, anak dia memang kita kena tempah. Tempah Hawaii. Barang limited. Tu tengok, Mandarin Duck ada, kambing pygmy ada. Macam-macam lagi stok kita simpan sini. Ni Rock Island. Okey, Rock Island stok ada. Tempat kita simpan stok Lehon ada. Tuan-tuan kenal tak ni reban mana? Reban Datuk Farm Nilai lah duduk sini. Dah stok duduk sini. Kita supply tengok Lohman ada. Semua ada. Banyak. Siap ada kolam. Nampak tak kolam? Sana pun ada tu. Type C. Luas tempat ni. Banyak stok. Assalamualaikum. Allahumma salli. Ni Wan Manik. Tu. Besar tu dulu sana. Ada kolam. Bahagia depa tu. Tu. Dulu angsa-angsa ni adalah angsa-angsa yang kita kata kuarantin. Kita asingkan. Tapi dapat kat seorang doktor bedah ni, dia dah elok lah semua. Tu, cantik lah. Puas hati. Okey. Jom tengok lagi. Macam ayam ada. Tu dia tu. BPR ada. Japanese bantam. BPR lagi. Itu pun BPR lagi. Ajoy Farm bawa ubat. Maknanya ni lepas ni markah baru lah. Markah baru lah. Ada solar semua dalam kapal. Bateri semua ada. Malam ni pakat duduk kat sini lah betapa. Kalau dulu kat Nilai, lepas ni kat PD lah. Angin sedap lah angin dia noh, angin laut noh. Angin sedap. Kalau malam sedap angin sejuk. Sejuk. Ada ikan lah, cuti kali. Ada tilapia. Tilapia ada pun. Ada nampak oi. Saya kenal tuan saya ni, saya kenal. Jalan tu. Bahagia. Tu. Siap-siap noh aja noh. Tengok tuan yang lagi makan. Tu. Alamak, walau weh. Tu yang ni tu. Dia punya leher dia. Bang, ni yang dulu yang botak jangan kami. Sihat dah. Bahagia dapat tanah macam ni, bahagia. Dia pusing, pusing. Ada ikan tak ada? Baru nak tengok ikan, mana ikan? Ni dalam ni. Ya. Palih nampak ikan tuan-tuan tu, nampak ikan. Tu ikan. Tu dia. Ubat. Malam ni. Sambung balik. Okey tuan-tuan, inilah dia persekitaran. Dia ada apa ni, tebu, pisang, serai. Tu bagi daus. Itu kita punya editor.
Allah. Awang-awangan. Oh. Tengok ramai tim lah. Tim ramai. Tim ramai. Ni uji gaji. Dan ni uji gaji. Okey tuan-tuan, jadi kan saya nak beritahu dekat selatan ni lagi ramai tim Atuk Farm daripada di utara. Di utara kita akan buka balik network baru punya. Kita buka bagi cekang sikit. Okey. Jadi takat tu saja perkongsian saya. Maksudnya saya nak cerita memang ada. Atuk Farm Selatan ada, sebenarnya ada. Cuma nak walk in by appointment. Memang kena by appointment. Bukan terus walk in macam tu saja sebab sini ada dia punya atur cara dia sendiri. Okey, kita ada SOP di kita sendiri kat sini. Baik, termasuklah di Penang pun sama aja, selalunya by appointment. Okey. Takat tu saja. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan dilimpahkan rezeki, sihat, bahagia dan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempoi. Kalau beli pemenang tu kecil.